Okey kak, talang gedi tu kak. Boleh bang? Talang gedi. Apa nak talang buah? Kita ada Banyak 11 ya. flavor. Boleh lah kak, suruh semua kak. Suruh semua. Kalau kita suruh bagi kotak boleh? Boleh. Okey, sekejap Ni apa kak? Kita bagi satu kotak ini talam jagung. Talam jagung. Kita ada jagung. 11 flavor. 11 flavor. 11 flavor. Ini talam jagung. Satu hari berapa talam makan bawah ni kak? Satu hari. Depends lah. Kalau ada banyak order kita adalah banyak. Kalau biasa 20 ke 30 talam. Ini ubi kayu gula putih. Ubi kayu gula putih. Ubi kayu gula putih. Yang ini talam keladi. Ni keladi kan. Ini talam keladi. Nampak? Tu talam gedi tu lah. Sebab itulah nama dia talam gedi. Talam keladi, ini talam pandan. Satu kira RM1 kak? Satu? Dia satu pack. Kalau yang kecil harga dia 3 pieces tu RM5. 3 pieces RM5. Kecuali durian. Durian je RM7. Durian saya RM7. Kalau satu kotak macam ni harga dia RM38. RM38. Untuk 1000 muka durian harga dia satu kotak RM48. RM48. Yang ini ubi kayu gula merah. Ini ubi kayu gula merah. Kalau satu kotak RM1 ni? Satu kotak macam ni RM38. RM38. Yang ni lapis. Ni talam lapis. Talam lapis. Talam lapis. Nampak tak? Gede je. Habis start sini buka pukul berapa kak? Kalau dekat bazar kita start pukul 3.30 insyaAllah. Pukul 3.30 kita start sampai habis. Kadang-kadang pukul 6 macam tu dah habis dah. Baik. Okey, ini seri muka pandan. Ini best seller dekat gerai kita. Seri muka pandan Yang ini seri muka pandan. Muka pandan. Yang ini seri muka gula merah. Seri muka? Gula merah. Dia bawah dia pulut tapi atas dia gula merah. Boleh kak? Satu lagi flavor. Tapi naik ramai kak InsyaAllah. Gila. Dia weekend memang ramai sikit. Weekend memang ramai sikit. Yang ini seri muka durian. Kalau saya nak beli satu loyang apa kak? Satu loyang? Satu loyang harga dia RM38. RM38. Ini durian. Kalau ada durian harga dia RM40. Satu loyang tu maksudnya? Satu loyang dia ada 40 pieces. Satu loyang ni. Lagi satu flavor ini tepung talam. Tepung talam. Talam gula merah. Ada orang panggil tepung talam, ada orang panggil talam gula merah. Nampak tak? Gedi gitu. Sebab tu dia gedi. Dia macam ni. Satu kotak macam ni harga dia RM40 sebab ada durian. Kalau tak ada durian, harga dia RM38. Kak, nice. Terima kasih.